Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi dalam channel Dapur Kidal. Hari ini saya nak masak sayur nai pak choy tumis sos tiram. Yang simple dan mudah ya, bersama kicap cair. Okey, ini bentuk sayur nai pak choy ya. Ni bentuk sayurnya seperti baby sawi ya. Tapi dia kecil. Kecil dan batangnya warna putih ya. Bentuknya seperti ini. Sayur nai pak choy. Ni biasa orang Cina suka buat tumis lah. Ni orang Cina suka sayur seperti ini. Okey, ini saya dah cuci nanti. Okey, ini bawang putih, bawang merah dan cili padi ya. Ni kita akan potong sahaja. Sos tiram, guna apa-apa jenama pun boleh. Ini kicap cair jenama budak terbang ya. Tapi ini halal ya. Ni dekat kedai-kedai Cina ada, kedai-kedai runcit. Okey, ni sayur nai pak choy yang telah saya cuci dan saya potong, buang pasir-pasir yang ada pada pangkal batang sawi tu ya. Ni bentuk adik-beradik sawi ya. Okey, bawang merah ni saya hiris biasa untuk buat tumis. Ini cili saya belah tak putus ya. Belah dua tapi tak putus. Seperti ini. Ini sebab saya kurang makan pedas, jadi saya buat macam ni lah. Kalau yang suka pedas boleh tambah cili lagi. Okey. Bawang putih saya hiris juga. Ini pun untuk buat bahan tumis lah. Saya hiris biasa, tak tebal sangat dan tak nipis sangat lah. Kita akan tumis juga. Ni hiris ya. Ni yang dah siap potong ya. Kita akan tumis bawang merah, bawang putih dan cili padi yang telah dipotong dua. Ini kita akan buat bahan tumis. Okey, panaskan minyak. Panaskan minyak dahulu. Ini saya masukkan minyak untuk menumis. Minyak ni agak-agak ya, tak perlu banyak sangat sebabnya bahan yang kita tumis tadi, bawang merah, bawang putih dan cili tu tak banyak ya. Okey, ini saya tuang bubur, saya masukkan bawang putih dahulu untuk bagi bau pada minyak tu. Sebab masakan Chinese style ni dia biasanya bawang putih tu yang perlulah. Dia akan tumis bersama minyak. Okey, kemudian dah garing, dah minyak tu ada bau bawang putih, baru saya masukkan bawang merah dan cili padi. Ini untuk rasa pedas sedikit lah. Okey, ni dah garing, dah naik bau. Okey, dah layu pun. Jadi saya masukkan sayur nai pak choy tadi ya. Ni. Ini dah cuci bersih. Okey. Ni saya belum lagi bubur air lah. Sebabnya saya nak layukan dulu sayur ni dulu ya. Sebab ni biasanya dia tak perlu banyak masa yang banyak lah untuk menumis. Okey, ni saya masukkan sedikit sos tiram untuk bagi rasa pada sayur kita lah. Okey, sedikit saja sebab sayur pun tak banyak. Jadi saya masukkan kicap cair. Kicap cair ni dia dah ada rasa masin ya. Jadi kita tak perlu bubur banyak lah perasa. Cukup sahaja kicap dan sos tiram. Ni air daripada sayur tadi. Okey. Dia dah layu sedikit dan saya tambahkan air sedikit ya. Supaya sayur ni berkuah lah. Sebab tekak Melayu ni suka yang berkuah-kuah. Kalau jenis Chinese punya, mereka suka yang kering-kering. Okey, saya suka yang berkuah sedikit lah. Okey, jadi saya tambah air. Ni masak bagi layu lagi ya. Alhamdulillah, dah siap sayur nai pak choy tumis sos tiram bersama kicap cair. Yang simple, mudah
dan senang. Ini versi Melayu ya, bukan versi Chinese style yang kering. Saya suka berkuah.